Ini agak unik dan membanggakan. Saya mulakan dengan menyatakan penghargaan kerana bank telah memberikan kerjasama yang baik, dan kita tahu umpamanya isu yang dibangkitkan oleh PKMS tentang keupayaan mendapatkan pinjaman, seperti mana kita tahu rekod itu membanggakan. Sebahagian besar, mencecah hampir 90-95% telah dikenal pasti, telah dibantu, dan apa langkah-langkah tambahan telah dibuat oleh kerajaan, khususnya Kementerian Kewangan dan Bank Negara sendiri untuk mempermudah dan membanyakkan skim. Kita tahu dalam keadaan menghadapi krisis ekonomi lanjutan dari perang di Teluk, kita harus mengambil beberapa langkah baru dan langkah-langkah siap siaga, dan ini kita lakukan kerana mengambil kira keperluan pertahankan kedudukan dan pertumbuhan ekonomi. Petanda makro ekonomi negara itu sudah sangat baik sehingga mencecah suku tahun pertama tahun ini, ya. Dan unjuran Bank Negara juga baik, 4 hingga 5% dalam keadaan mula tempiasan ekonomi akibat krisis, masih di sekitar 4 hingga 5%. Ini agak unik dan membanggakan ketimbang perbandingan dengan negara lain. Pengangguran kekal, malah lebih terbaik dalam 10 tahun, 29%, dan itu pun kita ada perbincangan dengan syarikat kerajaan BRICS baru-baru ini, dan saya akan umumkan langkah-langkah tambahan supaya kelompok yang tersisih dari peluang pekerjaan, termasuk siswazah menganggur ataupun yang lulusan diploma, itu kita akan umumkan dalam masa singkat langkah-langkah tambahan. Dan sudah juga tahu tentang kedudukan dan kekuatan ringgit kita ketimbang negara Asia. Dan ini juga saya pilih untuk sebut di sini kerana ini juga hasil daripada bukan saja dasar tetapi pengurusan kewangan negara di bank negara dan juga bank-bank negara kita yang boleh menambah keyakinan terhadap sistem kewangan negara.